Okey, ini isteri aku belikan dekat kedai Eco juga. Super power bootleg untuk Beyblade. Cuma ni adalah Beyblade untuk second generation lah. Wow, so masa tengok, okey, kotak dia agak impressing. Betul ke English aku ni? Impressive. Impressive. Dan dia pun ada nama macam Diablo Nemesis XD. Memang nama-nama Beyblade zaman tu lah tu. Kan. So, okay, kita buka dulu macam mana. Okay, so ialah Beyblade tak sama dengan apa yang di kotak, of course. Kan. Dan ini dia punya tali. Kan. So, macam ni lah. Kita cuba masukkan. Memang susah nak masuk ni. Kan. Okay, so far okey lah, kualiti dia agak kurang sikit. Dia punya plastik pun macam plastik murah sebenarnya. Kan. Okey, so kita buka lah ni dalam plastik roti ni. So, ya Allah, apa rupa ni? Apa rope ni? Ini memang tak nampak langsung macam Beyblade second generation lah. So, okey, sampai-sampai je dah pasang. Kita buka dulu macam mana. Okey, dia bagi kita Spana Jaya ni. So, kita buka. Okey, pelan-pelan dulu. So, aku tak rasa ini sesuai compatible untuk, ya Allah, hollow. Aku tak rasa dia sesuai compatible untuk second generation lah. Boleh hollow dalam ni. Dan boleh letak apa dalam ni. Boleh simpan gula-gula kot kan. Sambil-sambil tu terpasang plastik ni pun nampak murah ni. Langgar berapa kali boleh pecah ni, insya-Allah. Kan. Dan punya nut pun dapat merasai low quality-nya. Tapi yalah, sebabkan beli kat Eco pun harga dia RM2 lebih je. So nothing to expect more. Tapi rupa dia huduh lah. Alah, huduh betul. Ni pun tak masuk sangat ni. Nak masukkan dalam lanca pun susah tau. Leceh lah macam ni kan. Tapi aku nak cuba juga. Allah, jatuh. Aku nak cuba juga pusingkan juga supaya sedaplah hati ni buat unboxing review kan. So memang tak muat lah sebenarnya. Macam mana okey lah, kita pakai lanca yang lain. So aku ada lanca second generation yang memang ada dekat collection aku. So kita try. Okay, dia pusing, not bad. Okay lah, semua Beyblade pun kalau bootleg memang boleh pusing. Tapi aku sakit hatinya sebab dia tak nampak pun macam Beyblade second generation. Dia sangat-sangat huduh lah, boleh kata huduh lah kan. So ya, kalau kau nak, bolehlah beli kat Eco benda ni. Nice.